Ta'awun Radio dan Ta'awun TV bawah jagaan Masjid Ta'awun Bantul. Suatu ketika dulu sebuah memori indah tercipta, melukis sejarah warga desa. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana tajamma'na bi nuri hudahu ikhwanan wa khillana wa atra'na mata dami'at bina al-arwah imana. Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana tajamma'na bi nuri hudahu ikhwanan wa khillana wa atra'na mata dami'at bina al-arwah imana. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لنا. سيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا. رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله. شباب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا بشروا الدنيا أن الفجر قد بانا أن الفجر قد بانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi manna ala man yasha'u min ibadihi bi talabil ilmi syar'i wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil azim. Wa sallallahu wa sallama 'alal qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin dan juga hadirat ahli majlis ilmi, ahli peminat dan juga pengikut ruangan melalui stesen radio yang dikasihi dan juga yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufiknya dan juga hidayahnya pada petang yang penuh dengan barakah ini, dapat kita sama-sama mengingati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berdoa lah. Pada hari ini adalah hari Jumaat, hujung-hujung hari yang mana dijanji oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahawasa doa akhir pada ataupun sa'ah, satu jam, satu masa, satu waktu di dalam hari Jumaat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima doa dan juga pendapat yang termasuknya ini, iaitu selepas daripada solat asar sampai kepada maghrib. Dan juga bersama dengan ruangan kita, ibu bapa yang dikasih sekalian, iaitu ruangan untuk kita nak sama-sama sambunglah pengajian kita sebelum daripada bulan Ramadan, iaitu series yang kita nak kenalnya akan dosa-dosa besar. Siri yang kita nak kenalnya akan dosa-dosa besar, ataupun dalam bahasa Arab orang panggil kata al-kabair. Dosa besar lah, yang mana sebuah kitab yang kita sedang duk belajarnya, iaitu kitab Al-Kabair bagi seorang tokoh ulama, iaitu Al-Imamu Al-Zahabi rahmatullahi alaihi, yang meninggal dunia pada tahun 749 ataupun 748 ataupun 49 lebih kurang lah. Yang mana kita akhir sekali dulu kita telah belajar tamatnya, akhir sekali, iaitu bab ataupun dosa besar yang ke-27. Yang ke-27 itu iaitu dosa yang mengenai dengan tipu di dalam timenge. Tipu di dalam timenge, teracang, orang panggil dah tipu kelo lah. Jual beli tapi tipu kilo. Jual beli tapi tipunya kilo. Al-maqas. Maka hari ini kita nak sambung lah. Maka sebenarnya bagi bapa yang nak ulang dengarnya, boleh lah melalui tahun TV, masuk dalam YouTube boleh, masuk dalam page boleh. Kalulah tidak susah carinya, dalam YouTube saya pun Mukhlis Mustafa Hadis ada juga yang saya susunnya semenjak daripada perjumpaan kali yang pertama dulu kita, iaitu dosa yang pertama lah, mula-mula katanya ambil daripada dosa yang pertama sehingganya dosa besar yang ke-27, dan juga pada hari ini adalah dosa besar yang ke-28. Dosa besar yang ke-28 yang kita akan nak
mengajinya, iaitu aklul harami wa tanawaluhu ala ayyi wajhin kana. Makannya harta-harta yang haram, benda-benda yang haram, makan, ambil, ikutlah. Ala ayyi wajhin kana, maksudnya dengan rupa mana-mana pun. Yang kadang-kadang bukannya kita kita makan dengan bubuh dalam perut kita begitu, tak. Tapi iaitu dengan caranya kita ambil tak makan pun. Ambilnya, rapahnya, ambil marinya. Harta yang bukan harta kita, sama ada melalui curi. Maksud di sini, maksud katanya, iaitu ya'kulu ba'dukum mala ba'dhin bil batil. Dia ambil harta orang ni dengan secara tak benar. Ambil harta orang. Dalam bahasa Quran ni, dia panggil ambil harta orang ni adalah makan harta orang. Kerana akhir sekali, walaupun kita ambil harta orang ni, harta sama ada harta orang lain, ataupun kita makannya harta rakyat, harta tengah, yang kita biasa belajarnya sebelum pada ni, iaitu al-ghulul, ambil harta tengah. Kalau dalam hadis, iaitu malullah, iaitu harta Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya harta tengah lah, harta luang. Harta kerajaan, sama ada kerajaan itu Islam ataupun kafir. Islam ataupun kafir. Dan juga apa dia lagi, ambil harta rakyat orang kerja dalam tempat kerja kerajaan, abata ke abaca ke tempat mana-mana, ikutlah rajakan kerajaan mana-mana, maka ambil harta orang lain, walaupun kita tak ambil nyaman makan duit tu, tapi akhir sekali kita ambil mari makannya. Kita ambil marinya, kita bubuhlah kocek diri sendiri dulu, bos dalam beg sendiri-sendiri dulu. Selepas itulah barulah kita nak guna harta itu. Guna jaga apa? Guna beli pakaian, baju, seluar, guna beli kereta, ataupun kadang-kadang sampai kepada guna belinya untuk makan, beli makanan, beli minuman. Semua itunya termasuk dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu aklul halali wa tanawaluhu ala ayyi wajhin kana, wa tanawaluhu ala ayyi wajhin kana, rupa mana-mana pun. Jadi buat apa yang dikasih sekalian, sebenarnya tajuk ini saya telah bicara dah dulu. Dos of saya yang ke-28 ini sebenarnya kita telah hurai dah lah. Pada kali yang dulu tu, yang dia tak sapa lagi kepada dos of saya yang ke-28 lah. Tapi ketika itu, masa tu adalah masa yang orang panggil, masa yang jadi kerasa, jadi beritanya mengenai dengan celukso, satu cara perniagaan, celukso panggil. Ni kita tak ulang lah. Tapi kalaulah celukso itu adalah salah satu cara yang orang buat perniagaan, fikirnya cara untuk nak rapah ambil makannya harta orang lain yang mari kongsi bersama, termasuk dalam tajuk kita inilah aklul haram, ambil harta orang dengan secara haram. Tapi kalaulah perniagaan mana, perniagaan mana yang ikutlah nak panggil tak kaitrong ke, nak panggil kata calukso ataupun tidak, tapi cara perniagaan dia tidak ada cara ataupun makannya harta orang, tak ada apa-apalah, tak ada masalah gapo kalaulah tidak ambil, tidak adanya cara mana-mana yang sampai kepadanya rapah ambil harta orang yang pakat duk kongsi long tun rom kan ni. Ambil harta dia sampai kepada kita ambil dengan tidak benar itu tu, maka tak ada apa-apalah. Tapi kalaulah adanya orang panggil cara mana, ataupun rupa mana, ataupun ada bahu dia katanya ini perniagaan ni nampak katanya tak ada bersih cuci mana lah, takutnya duk makan duit orang yang pakai duk kongsi, maka cik-cik tengok kata kalau benarnya dia adalah cara berniaga yang makannya harta orang, rapah harta orang,
maka termasuknya di dalam tajuk kita inilah, iaitu aklul haram ala ayyi wajhin kana. Marilah dengan rupa mana-mana, baik mana, kalau dipanggil katanya ambil harta orang dengan tidak, dengan tidak apa dia, tidak benar, masuk dalam tajuk ini. Dan juga dia termasuknya dosa yang besar, maksudnya dosa yang besar. Ayat yang Imam Az-Zahabi tuai kita ini ni, jadi hari ni saya nak ulas semulanya dengan sebab satunya untuk nak susung. Pada kali itu saya ingat pun video melalui testing radio kita, dia tak cerak saya nak heret mari buh di dalam YouTube saya pun tak boleh mana, maka kita ulas sekali lagi. Tak ada masalah apa, ilmu tulang ngaji dengar banyak kali pun tak ada gapo. Untuk kita sama-sama murajaah, top tune, dan juga ulas kaji semula. Bagi orang yang dengar dah, bagi orang yang dia tak dengar lagi, maka ini kali yang pertama, maka adalah ilmu yang baru bagi dia. Maka apabila kita gerti dah, kita tahu dah, harap kita jaga-jaga dan juga menjauhilah daripada dosa seperti ini, kerana dia termasuknya di dalam dosa yang besar yang dibilai oleh Imam Muhammad ibn Ahmad bin Uthman Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jadi di antara sebabnya yang kita belajar ibu apa, untuk kita nak kenalnya dosa besar supaya kita nak menjauhi. Rian ru babที่ใหญ่นี่เพื่อที่เรานั้นจะห่างไกล. Wijahau katanya ini adalah dosa, ini adalah satru, ที่เราจะต้องห่างไกล, kena menjauhi. Kalaulah kita tak mengaji, kita tak kenal, kita tak tahu, maka apabila kita tak tahu, kadang-kadang kita tak selamatlah daripada melakukan dosa besar ini. Nabi SAW sebut di dalam hadis yang sahih, katanya wassalawatul khams kafaratul lima bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Sesungguhnya solat 5 waktu, semaya kita 5 waktu itu, Allah Ta'ala di antara 5 waktu itu tu, Zuhur sampai kepada Asar, Asar sampai kepada Maghrib, dan juga Maghrib sampainya kepada Isya, di antara tu dan juga Isya sampai kepada Subuh, kafarah lima bainahunna. Allah Ta'ala janjinya iaitu akan ampun dosa. Makna katanya, kalaulah kita jaga semaya kita, tunai semaya kita, buatnya dengan kualiti semaya kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunnya dosa kita. Tapi syaratnya idza ijtanabal kaba'ir, apabila kita menjauhi daripada melakukan dosa-dosa yang besar. Buat apa? Ingat molek? Semaya kita yang kita kaca duk rajin pergi semaya di masjid, semaya setengah orang jadi apa dia Tok Bilal lagi, setengah masjid sampai kepada peringkat jadi Tok Imam lagi, makmum kadang-kadang duk semaya sahwa sama. Tapi di dalam hidup kitanya ada beberapa dosa yang besar. Contohnya dosa besar yang ke-28 ini, iaitu makan harta orang dengan secara batil. Ikutlah kita dah tadi katanya, sama ada nak ambil harta orang dengan secara batil melalui apa dia, melalui harta saingnya, ataupun apa dia, ataupun ambil harta tengah, harta rakyat, harta orang lain, maka termasuk daripada aklul haram belaka. Ni kena jaga baik-baik ni, jaga baik-baik. Ayat yang Imam Zahabi warinya, ayat di dalam surah Al-Baqarah 188. 188, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka janganlah kamu sekalian makannya harta orang lain, harta dia. Orang panggil wala ta'kulu amwalakum, bukan amwalahum, dah amwalakum. Janganlah kamu sekalian makan harta di antara kamu sendiri, iaitu dengan fak kita sendiri, makan harta waris-waris,
Curi ambil harta adik kakak, curi harta hak ibu bapa, curi harta hak saing, ataupun curi harta hak tempat kerja. Di antara kita ni, makna kata di kalangan umat Islam sendiri ni, dan juga bukan maksud katanya harta orang kafir kita boleh make, tak juga. Dengan cara mana yang kita ambil bil batil, dengan secara yang jahat, yang tak benar. Memang siti arah tak ada hak apa-apa pun yang boleh nak ambil harta itu, tapi gimmick. Maksudnya batil belaka, sama ada harta itu tuai dia adalah orang Islam ataupun tuai dia adalah orang kafir, haram belaka. La ta'kulu, jangan kita makan. Ada kita demi alasan katanya tak apa, negeri kita ini adalah negeri kafir. Negeri kita ini adalah negeri kafir, tak apa. Kita makan dulu, tak ada apa. Tengok harta kafir, tak, bukan. Jangan. Kerana ini termasuknya dalam dosa besar yang dulu tu. Dosa besar yang dulu, dosa besar yang keberapa tu, yang mengenai dengan al-ghulul, iaitu dosa besar yang ke-22. Boleh tengoklah. Dosa besar yang ke-22 dulu, al-ghululu minal ghanimah. Ambil harta rapasan, harta tengah. Duit apa dia? Duit pasi. Duit zakat orang yang kutip untuk bagi-baginya kepada orang yang berhak untuk dapat dia. Fakir miskin, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Lapai kelompok yang Allah Ta'ala dijamin katanya mereka dapat boleh nak makan zakat tu. Tapi kita orang yang tidak ada hak, memang sitik ke apa, tidak termasuk daripada golongan yang boleh makan zakat, tapi kita pergi curi, kita pergi rapah, ambil dosa besar. Ulul. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita ngaji dulu pada mana orang yang curi. Dulu ni, masa Nabi dulu, curi harta ni apa? Harta bukan duit sangat. Harta dulu ni unta, hema, dan juga kambing. Fak demo-demo ni harta dulu ni. Orang kaya sekali, orang yang ada untanya banyak-banyak ekor. Nabi sebutlah, ada katanya orang yang ghulul, orang yang curi harta tengah, iaitu kalau masa tunya harta tengah adalah unta, maka dia curi unta lah, seekor ke, ataupun curi kambing seekor ke, hak tengah, bukan hak dia tu. Bukan hak dia tu. Maka pada hari kiamat nanti dia akan pikul, ataupun kambing unta akan ada di atas belakang dia berjalan mari, serta kambing dan juga unta itu duk tiaknya bak. Mari dengan binatang harta yang dia rapah, curi, ambil dulu pada dunia dulu. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Iaitu ulama katanya ayat tadi, la ya'kulu ba'dukum mala ba'dhin bil batil. Jangan seorang mana daripada kalangan kamu makan harta di antara kamu sendiri dengan secara yang batil, dengan tidak benar. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, يعني باليمين الباطلة الكاذبة يقتطع بها الرجل مال أخيه بالباطل. Ibn Abbas sebut katanya, maksud ataupun tafsirnya ayat ini, iaitu seorang yang dia sanggup nak supah bahangnya untuk nak boleh rapah ambilnya harta seorang lain, harta orang lain. Jadi nak makan harta orang lain ni, siapa kau jom supaya katanya ini adalah harta aku, pada hakikat sebenar bukan harta dia. Ning lebih dosa besar lagi lah dia ning sampai kepada supah ni. Pas supah adalah supah palsu. Wal aklu bil batil ala wajhain. Imam Zahabi sebut katanya, dan juga makan harta dengan secara yang batil adalah di antaranya dua rupa. Satu, ayyakuna ala jihati zulmi nahwa al-ghasab wal khiyanah was sariqah. Yang pertama, cara yang pertamanya iaitu dengan secara zalim, rapah, curi, masuk ke lemah orang, plon lah, mana kata sosial orang kata plon, rapah. Khianat, orang serah, orang wi apa dia? Wi dia tolong jaga, tolong tengok, tapi dia khianat.
Khianat sampai kepada orang, apa ambil harta orang lari. Orang kirim dia. Wasariqatu, ataupun dengan cara curi. Dengan cara curi. Na'udzubillahi min zalik. Wathani, dengan rupa yang keduanya, ay ala jihati al-hazan wal-la'ab kalladhi yu'khadhu fil qimari wal malahi wa nahwi dhalik. Cara yang kedua ni dengan cara permainan yang haram seperti judi lah. Kacir-kacir hari ni nak usaha untuk nak menghalalkan unek-unek dalam judi, apa dia, judi kasino. Judi kasino tu. Na'udzubillah min zalik. Jaga baik-baik orang Islam, jangan duduk sokong. Kita wahi main judi taruhan apa, jangan kita pergi sokong, jangan kita duduk pergi hindi hingam. Kerana kita akan pikurnya dosa rakyat semualah pada masa depan kalaulah kod mai unen ni disahkan oleh unen-unen negeri kita ini. Jaga baik-baik. Maka termasuk alain benar ni jugalah, wa fi sahihil Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Hadis rawahu al-Bukhari dan juga Muslim lah. Hadis sahih lah. Sesungguhnya Nabi sebut katanya, sesungguhnya kumpulan yang mereka sumpah ataupun ambil, bukan sumpah sini, inna rijalan yatakhawadun, rapah ambil fi malillah, harta Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ulul lah kita sebut tadi. Harta Allah ni makna katanya harta tengah, sab, sombat, suan kelang, duit tengah, duit tengah. La ilaha illallah. Jaga baik-baik. Dia capak salah satu rupa dosa dapat harta yang apa dia, harta yang haram ini, iaitu melalui cara apa dia, melalui cara rishwah. Melalui cara rishwah. Dia capaknya rishwah. Rishwah apa dia? Rishwah dalam tempat khija kerajaan ni. Khija kerajaan. Kalulah nak wi apa dia, nak wi sah, nak wi selamat, nak wi dapat tamneng, kena bayar duit petara ni. Dan juga hari ni ibu bapa yang sebenar bukan hanya berlaku di peringkat kerajaan saja, dak. Di peringkat ongkon pertubuhan yang sakopau dengan agama. Tu imam sejak, kamakan sejak, tu nebe tu mana sampai kepada peringkat abata. Agama contohnya sejak, majlis agama gapo gini ni, kalaulah ada fa na'udzu billahi min zalik. Kalaulah ada sungguh fa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Boleh hadis kita tahu sendirilah kata ada tak ada tu. Maka ini lebih teruk lagi. Kalaulah puak-puak ahli agama ini ni, ahli apa dia, orang yang duk main bidang agama, bidang agama dan juga nak kepada dunia. Nak kepada tamneng, nak kepada apa dia, kedudukan, siapa ke jong bayar duit, siapa ke beli suara gapo, untuk apa dia, nak dapat semua benda itu jongnya bayar, rishwah lah. Kalaulah benda ini ar-rishwah berlakunya di kalangan orang beragama, tok imam, tok guru, hak ni teruk benar lah. Paling teruk daripada orang biasa, kerana dia orang ada ilmu tapi pergi main sendiri. Fa na'udzu billahi min dzalik. Jauhilah. Nak dapat kebaikan balas mana daripada tamneng yang dapat itu dengan cara yang haram. Habis itu tak pelik lah. Akhir sekalinya masyarakat tak ada dapat keberkatan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dapat tu iman, dapat tamneng di segi agama ini dengan cara yang haram.
Bagaimana masyarakat nak akan dapat keselamatan, kebaikan daripada Allahnya? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut katanya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Kalaulah puak-puak ahli kampung itu mereka beriman dan juga bertakwa, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan bukanya pintu-pintu barakah kebaikan Allah taala, dari sama ada daripada langit dan juga di bawah bumi ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah taala sebut dalam ayat di dalam apa dia? Dalam suratul A'raf ayat 175-176. Watlu alaihim naba alladhina atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalul qaumil ladhina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Cuba kita tengoklah. Tapi nah hacai kuam isi ayat ni nya, puak-puak orang yang ada ilmu, yang alim, yang ada ilmu, tapi naknya kepada pangkat dunia, sampai kepada jong tinggal tak usah nak turut ilmu yang dia belajar, jong nak turut nafsu dia. Allah Ta'ala bandingnya di dalam ayat ini ni seperti anjing yang jela lidah. Ingat nah? Fuak-fuak Tok Guru yang nak sangat, fuak orang yang ada ilmu, yang nak sangat kepada dunia, siapa jongnya tukar dengan duit. Nah, dan juga tak jong akhir sekali jongnya tak turut ilmu yang ada, dan juga jong nak turut nafsu untuk nak dapatnya pangkat dunia. Allah Subhanahu wa taala bandingnya mereka ini serupa dengan anjing, seekor anjing yang jela lidah. Jaga baik-baik. Dan juga ini adalah sa'a mathal adalah perbandingan yang paling jahat sekali lah. Jaga baik-baik. Maka ini adalah ambil harta luang. Ni harta luang lelaki ni, apabila jual sora, masuk pergi duduk dalam pangkat tamneng, makan duit harta rakyat pula. Buat apa? Ambil modal klik. Fa na'udzu billahi min dzalik. Di dalam hadis yang diriwayat oleh al-Imam Muslim, Nabi SAW sebut katanya, ar-rajulu yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadahu ila as-sama' ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Hadis yang diriwayat oleh al-Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Nabi sebut dalam hadis ni cerita seorang lelaki lah yang dia musafir jauh, yutilu safar, musafir jauh, dentang jauh, musafir jauh dia, dan juga sampainya ke tengah-tengah jalan, dia angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi ya Rabbi, Tuhan kami, minta gatu, minta ganing. Tetapi dalam keadaan yang dia sedang doa angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, wa mat'amu haram, makanan yang dia makannya sebelum daripada ni adalah makanan yang mari dengan cara yang haram. Maksud sini bukan hanya makanan yang tidak ada halal dah, atau tidak ada sah. Tapi kadang-kadang kita yang pergi beli makanan, pergi beli kedai, pilih nak makan kedai tu kedai ni, ataupun kita pergi kepada masuk seweng tak seweng, di mana-mana ikutlah. Ke lotah, ke biksi, ke mana ikutlah. Kita usaha dah carinya makanan barang yang kita nak makan, nak beli itu tu ada terhalal ke tak ada. Dan juga kita beli barang makanan yang ada halal.
tanah air halal. Tapi kadang-kadang duit tu yang kita pergi beli tu, walaupun benda yang kita beli adalah barang yang halal, tapi duit itu tu cara mana yang kita dapat? Adakah dengan cara yang halal ataupun cara yang haram ataupun cara yang syubhat? Ini penting. Kita mikir katanya kita beli makan makan nasi lauk, beli ke darah Islam, yang sembelih pun bismillah. Tapi duit itu tu kita kira apa ambil duit orang ke tak? Makan harta kerajaan ke tak? Kalulah jela, itu pun haram juga. Makanan kita yang beli walaupun ada tanah air haram, tanah air halal, maka dia akan jadi makanan yang haram dengan secara automatik. Apa? Duit yang kita beli itu adalah duit yang haram. Maka Nabi sebut seorang lelaki ini katanya, wa mat'amuhu haram. Makanan dia adalah haram. Ataupun cara yang dapat makanan haram. Minumnya wa mashrabu haram, minumnya dia haram, ataupun minumnya yang dia dapat beli itu dengan duit yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia itu beli dengan duit yang haram, dengan cara yang haram, dicuri baju orang kau contoh kau, ataupun duit haram ke beli. Wa ghudhiya bil haram, ataupun kita dapat rezeki, semua kebanyakan rezeki kita itu dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala nak terimanya doa kita? Bagaimana Allah Taala nak terimanya doa lelaki seorang itu, bapa? Supaya juga dengan kita lah. Kaca doa akib tanggap doa sepanjang bulan Ramadan. 10 akhir pun doa dah tiap lagi. Tidur tidak, bangun ya waktu malam, panjang malam berdoanya kepada Allah Ta'ala. Tapi apanya Allah Ta'ala tak terima doa kita lagi. Boleh jadi sebabnya, ni dah di antara punca sebab dia yang Allah Ta'ala tak terima doa kitanya, iaitu dengan rezeki yang haram yang kita dapat. Nah, apatah lagi dengan kerja setengah orang ni, kerja judi. Ada orang selain kita buka judi, dia nak judi bola kau, nak judi gato, judi ni, mari. Kalau laba boleh duit, kalau tak boleh. Ini cara cari rezeki dengan haram. Ataupun setengah orang selain hari ni ada buka kelek jual arak. Subhanallah. Nah, jual arak, walaupun dia sendiri orang Islam itu yang tuai kepada kelek itu tu tak minum arak, tapi jual arak kepada orang lain. Dan juga di antara orang yang beli daripada arak daripada kelek dia orang Islam. Dosa belaka. Mana-mana yang Allah Taala haram, maka jual beli benda itu pun haram juga. Thamanuhu haram. Harga dia, jual beli dia haram. Jangan dok pergi jual. Walaupun kita sendiri tak minum, walaupun kita sendiri kita angkat katanya benda ini adalah haram, kita tak minum, kita tak buat diri, tapi kita jual kepada orang lain pun, duit harta benda itu dapat dengan secara yang haram juga. Ni berbagai-bagai cara orang Islam kita hari ni cari rezeki. Dan juga benar seperti Nabi SAW katanya, akhir zaman ini orang Islam tak akan yubali, kira mana banyak katanya rezeki ini dapat dengan cara yang halal ke, dapat dengan cara yang haram, tak mikir banyak, tak kira banyak. Pentingnya kalaulah dapat rezeki yang banyak, buat widi sendiri jadi orang kaya, dia jam. Walaupun dengan cara yang haram yang dimerkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang Nabi SAW cerita dengan satu lelaki. Boleh jadi kita juga, kita kena tengok lah. Habis itu kita tak boleh langsung lah kita nak royak katanya Allah Subhanahu wa ta'ala tak terima doa kita ni, apa kita berdoa dah ni. Mana Allah Ta'ala janji katanya nak terima doa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Doa ni kami doa ya Allah. Mengapakah kamu tak terima lagi doa kami ini? Kita jangan kira fikir katanya Allah Ta'ala tak terima, Allah Ta'ala cerai dengan kita, tak. Tapi kadang-kadang kekurangan kuambuk perang adalah daripada kita.
Kita jangan kira katanya Allah Ta'ala berperang kurang mana janji tak ada janji. Tak. Tengok daripada kita dulu hari ni. Adakah kita ada kekurangan? Minta doa, minta moral lagi. Rezeki makanan, minuman yang kita nak makan pakai pada hari ni halal ataupun tidak. Ni kena mikir juga. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ud'u Allah ay yaj'alani mustajab ad-da'wah. Faqala ya Anas atib kasbak tujib da'watak fa inna ar-rajula la yarfa' al-luqmata min al-haram ila fihi fala yustajabu lahu da'watan 40 yawma. Hadis ini adalah hadis yang tidak sahih yang diriwayat oleh al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dia. Adalah hadis yang sirah dia, lafaz riwayat dia adalah tamrid, ada sakit tak kuat sikit, tapi makna dia sama dengan hadis sebelum daripada ini. Jadi Anas ni dia pergi minta kepada Nabi, ya Rasulullah, mintalah kamu ya Allah, ya Rasulullah, berdoa kepada Allah supaya ya Allah Ta'ala terima doa-doa aku. Anas pergi minta kepada Nabi, suruh berdoa kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala, minta doa Anas ni kalau minta gapo terima. Jadi doa yang mustajab. Maka Nabi SAW sebut kata, hey Anas, atib kasbak. Buat molek dulu, cuba cek dulu katanya rezeki yang kamu dapat itu tayyib, taba, molek, kata molek lagi. Kalau rezeki yang kamu dapat itu molek, comel, maka doa kamu akan diterima. Yang pertama sekali Nabi ayat kepada Anas ni, so cek dulu rezeki yang kamu dapat ya Anas. Hei Anas, nak doa Allah Ta'ala terima doa kamu itu, cek dulu baru awal-awal sekalinya. Yang pertama sekali cek dulu rezeki engkau tu yang dapat tu. Adakah rezeki yang comel ragi, molek ragi, halal ragi? Kalau lah molek, insya-Allah tak sepasal doamu akan diterima oleh Allah Ta'ala selalu dah. Kerana sesungguhnya seorang lelaki dia akan ambil makanan satu mulut, buah bubuh dalam mulut dia, tapi adalah makanan satu mulut itu daripada benda yang haram, duit daripada haram. Kadang-kadang nasi tak haram nak diri, tapi duit yang dibeli beras tu, duit yang dibeli beras, kadang-kadang duit yang dibeli lauk itu makanan tak apa daripada kedai Islam, tapi duit yang dibeli itu tu daripada haram. Fala yustajab balahu, maka doa dia tak akan diterima sebanyak 40 hari lah. Jadi masalah hadis ni duk gicok-cong hari lajak. Sebenarnya semakin mana dia tidak bertaubat, dia tak khabar daripada rezeki yang dia cari haram itu, tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, semakin itulah Allah Ta'ala tak terima doa dia. Bila nak terima, kena taubat kembali, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga baik-baik. Ibu bapa yang dikasihi sekalian, maka Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah di antaranya hari ni boleh hadir kita kena buat 2 series jugalah, 2 kali mengenai dengan halaqah ini. Maka ibu bapa yang dikasihi sekalian, kita nak tilik jaga sikit wabalah mananya kita kadang-kadang keberkatan di dalam keluarga, isteri dan juga anak melalui rezeki yang halal itu. Jangan main-main. Kita ni jadi ibu dan juga jadi bapa, duit ni kita sentiasa kena beri semua kepada anak kita. Anak kita pergi sekolah, kita beri duit. Kalau 2 orang, beri 2 orang, 3 orang, beri 3 orang. Anak kita kelik daripada sekolah, minta nak beli tepung, kita beri duit kepada dia. Anak kita petang-petang malam-malam nak pergi ngaji Quran, nak pergi ngaji tadika, kita pun kena beri duit kepada dia. Sama ada beri duit anak kita pergi ngaji Quran, boleh beli tepung, boleh beli air, ataupun kita ambil duit kita pergi bayar harga ngaji kepada guru, cikgu dia ajar. Semua hari yang kita ni kena adakan cai-cai, bayar duit, kena guna duit tu ada.
Kita tak nafi, tak partisip katanya hidup kita di atas dunia ini kena pakai duit, kena cari duit. Tapi yang paling kita kena jaganya, duit nak kaya nak ada, tak ada salah. Tapi yang salahnya apabila kita cari duit dengan cara yang haram. Ni bak cari duit ni hari ni mudah kan, online gapo majudi, ngawak orang melalui online lah, terosak ke apa, tipu ke, jual ni akhir sekali tak ada jual sungguh, ambil duit orang borang hantar duit sudah tu akan ambil lari buat katuk Facebook dan juga sebagainya, tukar nombor. Maka kena jaga-jaga. Jaga baik-baik, kena fikir nak hari. Kerana Nabi ajar kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiap-tiap pagi kita doa-doa ni kan, ya Allah, minta kepada Engkau wilah kepada kami ini ilmu yang bermanfaat. Ni ngaji seperti ini, kena ngaji, hidup kena ngaji. Hidup yang tak ngaji adalah hidup yang tak panah. Hidup yang akan hidup dengan secara yang salah lebih daripada betul. Hidup yang tak ngaji ni, ilmu nak ada tambah. Yang keduanya, kalaulah ilmu nak tambah, rezeki bersama juga. Tuhan tahu, Nabi tahu katanya kita kena pakai rezeki. Tapi rezeki yang Nabi ajar kepada kitanya, rizqan tayyiban, rezekinya baiklah. Apabila Nabi cocongnya dalam hadis ni katanya rezeki yang baik, bermakna katanya di sana ada jenis. Adanya jenis harta yang tak baik. Haram, syubhat. Kena jaga. Habis tu Nabi ajar kita semua. Ini adalah mindset fikiran kita dan juga tujuan hidup harian kita kena tangpau mai tukca. Kata hari ni kalaulah aku nak cari rezeki, aku minta nak cari rezeki yang baik. Rezeki yang tak molek tak tepi. Tu doa yang Nabi ajar kepada kita. Siapa lagi yang kasih kepada kita lebih daripada Allah dan juga Nabi SAW? Tapi kita tak khabar buat apa. Islam tunjuk jalan belaka dah kepada kita. Ajar cara nak ngaji, ajar cara nak cari rezeki, ajar cara nak beramal. Tapi kita semakin hari rasa kata nak bunuh diri, nak lari diri, jauhnya daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu yang baik tak boleh boleh ilmu-ilmu hak jahat. Rezeki yang baik kita tak tahu cara mana, tak boleh nak beza mana rezeki yang baik, mana rezeki yang tak baik. Akhir sekali boleh rezeki yang haram. Amalan yang comel pun tinggal sanggupnya nak buat jahat dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah buat apa pada hari ini. Pesan kepada kitanya, kena jaga baik-baik. Jangan buat main-main, jangan buat mudah-mudahnya rezeki yang masuk dalam kocek kita. Kita tak ambil kira katanya halal ke tak halal. Maka seperti ini adalah dengan cara adalah benar yang termasuknya dosa besar. Maksudnya dosa besar yang kita kena jaga baik-baik, seperti mana yang kita ada belajar ini, iaitu dosa besar yang ke-28. Sebenarnya kalaulah kita nak baca sekaligus habis satu kali tak ada gapo, tapi saya rasa katanya nak ulang acak-acak kali, kerana harta benda ini duk sakut dengan hidup hari yang kita semua. Kita ni kena pergi cari duit, dan juga kita kena pakai duit semua nak hari. Tak ada hari mana yang kita tak pakai duit. Saya kena pakai duit semua, kena cari duit semua. Seperti kita pun kena cari duit, kena pakai duit semua. Maka adalah bab harta yang haram ini kita kena peringatan dengan secara luas dan juga acak-acak kali kepada masyarakat kita. Khususnya hari ni, marinya dengan orang panggil kata turakit tahu-tahu ni. Turakit tahu-tahu judi internet, judi bola, judi pelagu ayah, judi gapo lagi, Allahu Akbar, na'udzubillahi min dzalik. Tak kira katanya orang Islam buka satahan banteng, orang panggil. Buka kedai jual arak. Orang lelaki mari duk campur berdacak sekali, mabuk sekali, berzina sekali, walaupun orang Islam, orang kafir ada, bukan tak ada hari ni. Fa na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Itulah kita pada hari ini dengan masa 40 minit lebih, insya-Allah taala. Sambung kita pada kali yang ke depan. Dosa masih bersama kita lagi. Dosa yang ke-28 lah.
iaitu makannya harta yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. دين الله أعوانا تجمعنا